Lorong sunyi, langkah sendiri, deringan halus. Amir seorang penghantar makanan yang bekerja shift malam. Malam itu, dia menerima satu pesanan terakhir sebelum tamat shiftnya. Dia dikehendaki menghantar makanan ke sebuah rumah lama di pinggir bandar. Lokasi rumah itu agak terpencil, jauh dari kawasan perumahan lain. Setibanya di sana, Amir melihat rumah itu gelap. Hanya satu lampu malam menyala di beranda. Dia mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tiada jawapan. Dia cuba menghubungi nombor pelanggan, namun hanya bunyi deringan tanpa jawapan. Tiba-tiba, pintu rumah itu terbuka sendiri. Amir teragak-agak, tetapi dia tetap melaungkan, "Hello, saya penghantar makanan, Encik Razman." Tiada sahutan. Angin dingin menerpa ke mukanya. Bau sesuatu yang aneh menusuk hidung, iaitu bau seperti kayu lama bercampur tanah basah. Amir meletakkan bungkusan makanan di hadapan pintu dan berpaling untuk pergi. Namun sebelum sempat dia melangkah, telefonnya bergetar. Ada satu mesej masuk. "Tolong hantar makanan itu masuk, saya di dapur." Hati Amir berdebar. Dia menelan air liur dan melangkah masuk dengan perlahan. Ruang tamu rumah itu kosong, hanya perabot usang yang telah berdebu. Dia berjalan ke dapur dengan langkah berhati-hati. Di dapur terdapat sebuah meja dengan beberapa pinggan lama tersusun, tetapi tiada siapa pun